Betulkan saf. Kita akan sama-sama solat hajat untuk memohon kejayaan anak-anak kita dalam peperiksaan SPM, STPM dan stamp stamp. Astaghfirullahaladzim. Usalli sanatan. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, permudahkanlah urusan kami dalam menghadapi peperiksaan SPM dalam tahun ini, agar dapat melalui peperiksaan ini dengan penuh semangat, lancar, selamat dan sentiasa mendapat petunjuk taufik dan hidayah-Mu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman terhadap ilmu yang kami pelajari, kecerdasan minda dan fikiran serta kebijaksanaan dalam menjawab setiap soalan dengan betul. Permudahkanlah segala urusan kami. Lancarkanlah lidah dan tangan kami agar dapat menjawab dengan sebaik-baiknya serta mendapat kejayaan dengan cemerlang dalam peperiksaan ini nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah kami dari segala bentuk penyakit, musibah, kehidupan dan segala bentuk bencana, kecelaruan akhlak, kekusutan jiwa, penyakit lupa dan resah gelisah, ketakutan serta penyakit was-was. Kurniakanlah kepada kami keimanan, kesihatan, keselamatan, keamanan dan keredaan-Mu jua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami pelajar yang cemerlang dan mempunyai akhlak dan syahsiah terpuji. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah dan buanglah dalam diri mereka sifat-sifat mazmumah dan tercela. Tetapkanlah iman kami dan peliharalah solat kami. Jadilah kami pemimpin-pemimpin di kalangan orang yang bertakwa, seterusnya berjaya dan berbakti kepada agama bangsa dan negara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana wa sallim arzaqana wa sallim dhurriyyatina wa sallim awladana wa sallim ikhwanana minal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جاهلنا ذقاتنا وانتهى الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana izin kurnianya dapat kita hadir sama-sama dalam majlis bacaan Yasin Solat Hajat Perdana sempena peperiksaan SPM, STPM, STAM dan juga khatam Al-Quran bagi tahun 6 sekolah-sekolah wilayah Kesultanan Kuala Lumpur bagi tahun 2025. Majlis hari ini telah menghimpunkan dua peringkat pendidikan, iaitu anak-anak sekolah rendah yang meraihkan kejayaan khatam Al-Quran serta anak-anak sekolah menengah yang bakal menghadapi peperiksaan bagi SPM, STPM dan STAM. Dan inilah manifestasi kesepaduan pendidikan Islam yang berpaksikan nilai ilmu, iman dan amal. Anak-anak yang dikasihi sekalian, selama 11 tahun anda menimba ilmu dan kini tiba masanya untuk anda menggunakan dengan tenang, beradab dan bertawakal kepada Allah SWT. Jangan berhenti berdoa, jadikanlah solat hajat dan bacaan Yasin ini sebagai permulaan sebuah perjalanan rohani menuju kejayaan dunia dan akhirat. Doa dan usaha akademik semata-mata tidak akan bermakna tanpa akhlak dan adab. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan teras kedua nadi keunggulan KPM sebagai penekanan kepada karamah insaniah. JWKL telah menetapkan satu ketetapan untuk memastikan bahawa anak-anak yang menduduki ataupun melepasi sekolah rendah
mencapai khatam Al-Quran. Dan besarlah harapan saya supaya anak-anak yang sekalian, walaupun telah khatam Quran, bukanlah hari ini merupakan segala penamat kepada kita untuk mentelaah ataupun mendalami Al-Quran. Dan semestinya, tuan-tuan dan puan untuk maklumat Imam, kita di JMUKL telah meletakkan sasaran sekurang-kurangnya pelajar kita khatam Quran walaupun sekali sebelum tamat tahun 6. Dan kita meletakkan sasaran kita sekurang-kurangnya 60%. Dan Alhamdulillah, syukur dan terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah di mana pada kali pertamanya kita telah berjaya memecahkan rekod kita pada tahun lepas. Kita berjaya 49% dan hingga hari ini kita telah berjaya mencapai 51.12%. Dan saya amat yakin insya-Allah 60% yang kita sasarkan akan mencapai sasaran. Tanpa guru sekalian, tidak mungkin apa yang kita sasarkan, apa yang kita hasratkan dapat menjadi suatu realiti. Pada anak-anak yang menduduki SPM dan juga STPM, teruskanlah tekad dan azam untuk memastikan bahawa penguasaan dari segi akademik itu juga penting selain daripada akhlak dan ibadah. Dan apabila kita menguasai mata lain pelbagai perkara-perkara yang dapat kita torokai dan memberi kesejahteraan pada semua, insya-Allah. Kejayaan bukan hanya tentang keputusan tetapi tentang menjadi insan yang beradab, beriman, berbakti pada agama, bangsa dan negara. Jadi anak-anak yang menduduki peringkat SPM, kita telah meletakkan sasaran itu sekurang-kurangnya kita mencapai 95.10 untuk layak sijil dan kita mengharapkan supaya anak-anak kita berjaya dengan cemerlang insya-Allah. Sebagai nasihat pada anak-anak yang menduduki periksaan, jagalah adab, jagalah amal, jagalah ibadah, jagalah kesopanan dan kesian kita. Dan jangan lupa sentiasalah doakan juga guru-guru kita yang telah memberikan pendidikan kita yang terbaik. Sebagai tips pada anak-anak dalam menduduki periksaan ini, anak-anak perlu jaga kesihatan. Anak-anak yang menggunakan kenderaan motor, hati-hatilah di jalanan. Jadikanlah sebulan ini ataupun 2 bulan ini hadiah terbaik untuk ibu bapa kita. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis ini. Penghargaan khususnya ditujukan pihak pada Pusat Masjid Negara yang sentiasa membantu kita dengan penuh rendah diri dan tawakal kepada Allah SWT. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis bacaan Yasin solat hajat perdana sempena 19 tahun dan khatam Al-Quran tahun 6 di sekolah-sekolah Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.